Angkat je, saya diskaun bagi you. Serius? Murah betul. Tak payahlah Moy. Disebabkan dah lama aku tak buat konten tentang kereta aku, hari ni aku datang dekat Mr. Car Audio dekat belah-belah Ipoh Bercam. Kali ni aku nak betulkan aku punya kamera belakang, kamera reverse. Sebab apa, hari tu masa aku nak reverse kereta, tiba-tiba kamera tu kabur. Kau tahu sebab apa? Sebab akulah gatal tangan pergi buka nak bersihkan dalam dia. Lalas bukan bersih, jahanam. So untuk model lama aku pakai Mohawk. Model baru aku ambil titanium. Macam nice je. Sambil-sambil aku tunggu kereta aku siap, aku tengok belah dalam kedai Mr. Car ni. Kau tengok. Ya Allah, dah macam mainan dunia dah. Aku rasa kan, nanti aku nak buat ni lah, soundproofing. Baik juga. Buat kedap terus, pasang speaker, dugem, dundang-dundang, dugu-dugu-dudak. Dalam banyak-banyak benda kat sini yang aku paling geram ni. Wih, tak boleh lah, memang nak ni lah. Mai, ini berapa? Ni yang 400 lebih je. 400 lebih je? Aduh, saya teringin loh satu hari nanti mau pakai ni. Angkat je, saya diskaun bagi you. Serius? Murah-murah betul. Tak payahlah Moy, saya segar lah. Sekarang special offer. Special offer lah? Ya. Ini you mau bagi saya? Ya. Uish. Angkat je. Tak payahlah Moy. Angkatlah. Tak payahlah, aduh you ni susah-susah je lah. Para-para lelaki yang tengah gaji sedang elok. Sebab apa? Barang dia mampu milik dan juga tipu kalau masuk, keluar tak bawa barang. Dekat sini dia punya Android player yang paling murah sekali kau boleh bajet kau, 300 lebih pun ada. Dan yang paling mahal sekali 3,000 lebih. So guys, kalau betul lama itu tak game saya nak pasang benda ni. Baik kan kalau pasang kat kereta saya. So kita tengok macam mana hasil dia dah set up aku punya speaker belah atas. Sekarang tengok ni. Apa solid. Kejap lagi kita payung dia punya bunyi tu macam mana pula. Sekian lama menunggu, alhamdulillah sekarang kereta kita dah siap, so korang boleh tengok ni. Apa yang belah sana pun dah ada, lepas ni lagi dugem lah gua. So korang nak tahu result dia macam mana, jom saya belanja. So kalau video ni cecah 100k disebabkan saya dah lama tak buat video, saya akan buat soundproofing pula. Cuba korang komen kat bawah, gempak ke tak gempak.